tu joki orang tengok. Korek rahsia, ya. Selagi mana boleh kita korek, kita korek. Korek. Jalan sementara 2025 tak ada yang live Boleh tak Nazrul masuk sana lagi? Betul. Tu. Oh. Tu memang gila-gila. I like it. Tak boleh. Aku kan syik. Tak payah ship. Solo lah. Tak boleh Kalau ship je lah Kak Atira mesti faham. Tak boleh. Aku kan tak boleh syik. Aku tak suka pakai konten syik. Sebab apa? Tak tahu dia rasa cringe lah. Tak payahlah ship yang sweet-sweet tu. Ship just content. Kalau syik yang gaduh-gaduh aku suka lah. Yang prank sama prank. Buat Sebab ramai orang suka tengok konten Nazrul lagi kan sekarang. Oh iya ke? Syik dengan M ni pun seksa. Aku suka kalau orang syik yang jenis kicau-kacau aku suka macam tu. Nak boleh dah. Orang muncul kata pemenang. Kidak pemenang ya Allah ya Tuhan. Aku kalau pemenang kidak duduk dengan anu dah. Kidak duduk ke N tu. Okay guys, saya rasa kan, ini pendapat saya, siapa yang dah dapat permanent, Amba tengok sekarang ni, siapa yang dah tak live sangat. Taylor sementara yang dah tak live. Mungkin dia dapat permanent. Betul lah, tidak. Mesti lah. Sebab kalau dia pun nak live macam mana, dekat dia pun duduk dekat rumah, ni, AIT ni pun kantor. Oh, semua pakai hotel. Aduh, lucu lah apa ni. Ya Allah. Awak. Kereta apa? Sebab apa? Kau tipu? Sekejap aku tak tengok tak habis lagi. Tak. Cantik kereta dia. Saya kata dah. Dia akan cakap dia kecil-kecil. Tapi tu aku pergi isi minyak tau. Aku dah semangat dah wish lah dia melawan Tak lah. Mungkin itu azam dia tahun ni. Dia nak ambil kereta baru. Doakan je lah. Amin, insyaAllah. Itu target aku juga lah. Itu antara Azam juga lah. Ya Allah boleh tu. Tapi Azam tu dia kalau capai, capai. Tak capai tak apa. Sebab dia just sekadar ni. Azam dah sebenarnya kita dapat. Itu apa yang kita harapkan. Betul? Nazrul, Betul. Yo. umur awak berapa? Cuba teka. Nak ni pun kata Cuba teka. 23. Alah. 21. Ha? 21. Tahun ni 26 ke 22? 26. 2026 22. Abang Daus, tahun lepas, masa saya duduk kat Tanah Sementara, dia kata dekat saya umur dia 20. Kalau tahun ni mesti dia 21. Tiba-tiba dia kata umur 22. Dah Kenapa? 22. Aku tipu hang. Oh, tipu kis. 22. Jujur dengan Abang Daus. Okay, go. 24. Okay, hang tahu semua apa? 27. Tahun ni 28. Wih, serius lah. 28 dah no. Sebab 28 kau dah? kemudian weh dah 28. Kau rasa? Boleh lagi. Abang dia 29 boleh lagi tu. Wih, serius lah 28 dah. Tak nampak macam 28 tu. Dan 8. Macam Ki pula 28 sebenarnya. Kau tak nak cakap guys. Takutnya Itulah, nasib okey lah kalau dah sedar diri okey. Umurnya lah 28 dah. Bila target nak kahwin lah? Kalau umur 28 ke 30 baru kahwin? Aku tak terfikir nak kahwin. Nak jujur aku tak terfikir nak kahwin weh, jujur. Ya, kenapa? Aku rasa macam aku nak bukan kumpul, aku nak ada aset sendiri. And Ada apa? then Azad? Apa? Aset. Oh, aset. aset sendiri. Lepas tu untuk yang carikan perempuan tu, aku dah cakap depan-depan mak aku. Mak aku selalu cakap, "Dos, kahwin lah kak, kahwin lah." Aku cakap, "Mama nak cari." Suruh mama aku yang cari. Kalau dah rasa okey lah, terus je. Oh, maksudnya hang nak kahwin dengan pilihan mak hang? Dari dia lah, mana-mana pun okey. Kenapa? Tapi taklah sekarang. Faham.
Kenapa? Sebab aku penat weh. Aku ada yang aku jenis yang cepat rimas kalau yang nak chat-chat lama-lama. Faham tak? Chat Lah, lama-lama. buatlah live sekali. Sebab hang kan 24 jam live juga. Buat live sekali. Kalau jumpa perempuan yang suka live, kalau jumpa perempuan yang jenis yang semua benda nak Kiss. Nak perempuan yang suka live. Kiss. Yang umur 28 ni. saja. Azhar ni memang ada. Kis, ramai tak lelaki usia Kis selepas keluar permanent? Keluar sementara. Tak ada. Ramai kan? Ha? Tak ada. Ya ke? Serius lah tak laku. Tak laku. Melur tu kalau keluar laku Ramai lelaki tengok dia. Crush dia chat dia sendiri dekat TikTok. Wow. Betul jalan cicak ada dah lah orang buat. Ya dia. Tapi buatlah bentuk lain. Kucing kau, ular kau, apa kau buat je. Buat betul penyu. Oh, penyu. Anak penyu yang comel. Roti yang bentuk love Kis buat tu apa? Itu nama apa? Yang letak gula apa semua tengah-tengah dia telur. Tu apa? Yang burung. Sarang burung. Sarang burung bentuk love. Oh, so Ui. tengah-tengah dia telur Yelah, burung tu bertelur. Tu ada telur kat tengah-tengah. Kan sarang burung kan ada telur. Faham. Ha. Ingat ke kalau dekat sini dia panggil telur jantan. Macam tu. Telur jantan, roti telur double kan. Bila roti jantan. Betul lah, roti canai jantan. Roti sarang jantan kan telur double. Yelah. Tapi ni roti sarang burung. Awak Berapa? lain ni. Kita tahu bukan cakap sama-sama ni. Berapa telur Kis guna? Apa? Kis letak telur berapa biji? 2. Sama lah. Apa benda ni? Sama lah dekat Sabah, roti jantan. Betul-betul. Ya, betul lah. Tapi sekali lah, Kis pecahkan telur tu. Gitu je lah satu tangan. Hebat. Hebat. Dah biasa. Dia dah biasa dengan telur. Sebab apa dia suka dengan abang Daus tu? Serabut aku. Oh, Daus potong rambut sebab dapat permanent. Oh, faham. Patutlah. Faham. Dah kanti. Tak ada. Tadi ni gambar apa tu? Ukuran pasport. Nak hantar untuk sign contract sign contract dekat Thalia. Kerja dekat Oh, Thalia. dah sign kontrak dah tu guys. Mesti dah tu. Tapi tak pelik pun kalau dia dapat Thalia sebab dia kan baik dengan Kak Bella. Tapi kalau tak pelik juga kalau dia dapat AIT sebab dia kan perform. Betul. Nama you mana ada? Hilang nama you semua ada setiap batch. Daus. Kalau Abang dah ambil masa ni, bak kata dah komen ni habis selek. Okey, kalau dia pakai jam tu maksudnya dah permanent. Oh, tengok sikit jam mana? Jam tengok. Tak ada, jam ni Asla bagi. Oh, betul lah. Mungkin dia nak. Okey, aku dapat hint dah. Tak, jam ni Asla bagi sebelum perpisahan hari tu. Okay. Lepas tu, dan keluar sementara tu orang cakap, kenapa tak pakai jam Asla? Aku cakap kalau aku permanent nanti baru aku pakai. Lepas tu yang tanggal 6 konten keluar untuk permanent. Dia dah cakap, oh mesti aku tak permanent dah. Lepas aku call Abi Alif, cakap ni, tanya dia aku permanent ke tak. Dia cakap tak, tapi Daus mungkin kita akan ni letak dekat butik Thalia sebab Daus ada apply untuk ni kan, untuk kerja tu kekosongan. Okey boleh. Dia cakap mau tak salah pakai je lah, bikin malu aku tahan 4 bulan tak pakai. Yo je. Nazrul. Relax guys, kita korek selagi boleh Ya je. Mungkin kalau aku jadi viewer kan, mungkin hang pakai jam yang Aslah bagi. So bila hang masuk, hang nak cakap lah yang ni pemberian daripada Aslah. So nampak lah tanda menghargai, betul tak? Dah dapat benda macam tu. Relax
Sudahlah, member dah menimpa lah. Macam mana? Support guys. Ya, betul. Kantir tu. Tanya Abang Daus. Tanya Abang Nazrul. Akan comeback balik kang? Ha? Balik kang? Masuk EIT balik kang? Tanya. Ya. Baik. Daus, kenapa makan tutup macam tu? Tak nak bagi nampak kan makan ni? Tak, kesian korang. Ui, bagus ya. Bagusnya, ya Allah. Ada ciri-ciri permanen tak? Dia cuba try lagi. Dia cuba try lagi. Dia kalau dengan nasi tak boleh cover dah. Ya, habislah ganti dah. Ganti. Siapa lagi talent sementara yang tengah live sekarang? Ini Pak ni? Korek. Tak ada. Tu faham tak? Diorang ni permanen sebab diorang dah rehat. Biasa nak bawa dengan awal kot. Ya, betul lah. Itulah tadi aku cuba bagi hint. Talent sementara yang tak live tu mungkin dia dapat. Sebab dia duduk dekat rumah AIT. Cover. Nak cover-cover kan. Betul? Acos. Tak, nanti hang kan tidak awal juga ni, esok ke 10. Sebab macam jauh tu nak pergi ke rumah. Kau pucuk, sebab rumah pucung ke je ni. Nazrul dari mana? So stay Dengke, dekat dengan rumah Kanda. Oh. Rumah Alif. Oh, rumah Alif tu. Betul lah rumah ni. Rumah babi. Tak ada. Rumah Bawi ni ada Rumah Musa. Tak ada. Rumah Musa tak edit. Rumah Luqman ni. Tak geng. Hampir sampai ke rumah pula nampak nak tengok tu. Sampai ke rumah. Oh. Habis benda Kamek. Kamek habis. Ni Daus. Dia pun ni suruh standby PK intro YT. Dah ada lah. Dah ada ke? Tak ada. Dia jaga selik. Dah ada lah tu guys. Nak post konten weh. Tak post konten lagi Oh, account dah ada. Konten je belum ada. Ingat kalau permanen nak buat tapi lah memang terbengkalai lah macam tu. Mana kata first content dengan Aslah lah macam tu guys. Hampa relax Nampak menekan lah. Relax ke?